Inquest Zara Khairina, Aku Ndak Curi Bah, Sial dan kisah Zara hampir dibunuh bapa kandung sendiri. Keterangan saksi ke-38, kanak-kanak ke-29. Segmen 1, Intro. Dalam prosiding terbaru inkues kematian pelajar tingkatan 1 Zara Khairina Mahathir, Mahkamah mendedahkan keterangan yang mengejutkan. Seorang saksi mengaku bahawa Zara pernah menceritakan kisah silamnya bahawa dia hampir dibunuh oleh bapa kandungnya sendiri. Dan di malam sebelum tragedi, saksi turut menyaksikan detik terakhir Zara di asrama, termasuk jeritan yang masih menghantui ramai. Segmen 2, Latar dan Pengenalan Saksi. Prosiding di Mahkamah Koroner Kota Kinabalu diteruskan pada Rabu di hadapan Hakim Koroner Shah Amir Hassan. Saksi ke-38 yang juga kanak-kanak ke-29 tampil memberi keterangan secara in camera. Menurut Peguam Datuk Ram Singh, saksi adalah pelajar tingkatan 1 yang mengenali Zara sebagai rakan biasa di sekolah yang sama. Segmen 3, Pengakuan Zara tentang bapa kandung. Dalam keterangannya, saksi mendakwa bahawa Allahyarhamah Zara Khairina Mahathir pernah menceritakan kepadanya bahawa dia hampir dibunuh oleh bapa kandungnya sendiri. Zara, panggilan saksi kepada Zara Khairina, pernah mengadu kepada saya mengenai masalah keluarga Zara sendiri. Saya pernah diberitahu oleh Zara bahawa ibu Zara pernah cerita kepadanya bahawa Zara hampir dibunuh oleh bapa kandung sendiri masa Zara kecil, ujar saksi itu. Peguam Ram Singh turut memetik keterangan sama. Zara tidak pernah menjerit dan menangis sebelum ini. Zara pernah mengadu mengenai masalah keluarganya sendiri. Saksi pernah diberitahu oleh Zara bahawa ibu Zara pernah cerita kepadanya bahawa dia hampir dibunuh oleh bapa kandung sendiri semasa dia kecil. Segmen 4, Perwatakan Zara sebelum kejadian. Saksi turut berkata, Zara tidak pernah mengadu berasa takut, sedih atau ingin menyendiri. Zara juga tidak pernah melaporkan sebarang gangguan di asrama seperti buli, tekanan belajar atau keletihan. Namun setiap kali saksi dan Zara bergerak turun ke bawah dari dom di Aras 3, Zara selalu melihat ke bawah dan bercakap kepadanya, "Kalau aku terjun, apa perasaan kau?" katanya. Saksi turut perasan beberapa hari sebelum kejadian, Zara sering kelihatan termenung, murung dan menyendiri. Segmen 5,